pokok tu. Nak pergi makan kenduri. Jadi kita dapat sejadah. Adik, tu orang pula ni. Elok. Elok betul ya. Jangan nak ambil hitam. Tak. Elok. Masuklah. Macam tu. Kau lah tu. Dia cuba. Jom. Dia lebih kurang umur dia muda sikit pada abah. Bedok.
Murah. Kami makan 5 orang. Itu 2, 3, 4. 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4. 5 orang baru dah 30 orang lebih lah. Ramai-ramai ni. Apa ada bagian tak dekat-dekat 100 hebat? Dekat tu dah tu. Ikan sama tu. Pukul 9. Aku terasa bila Wah, nak. tidur matu. Tidur mati. Dah balik dah. Ni awak yang pakai ambil ke macam Ya. mana boleh pergi di projek kat kampung. Ni dia tolong tengok Almat dah ni. Yang tu harga dah 1,000 boleh beli. Baliklah ni. Ambil. Bang Kawan adik nak pergi umrah, nak pergi hantar kawan adik dekat airport. Lojongnya apa tu? Dah. Wei. Bentuk ni. Ini kau kena sekejap. 3-4. Enak tu. Dah hantar dah depo, tapi depo flight malam saja kami balik. Tak ada. Kita nak pergi makan kenduri. Rumah adik-adik kami, bos pupu. Kita nak pergi makan kenduri. So, kita nak buat vlog hari ni. Tengah hari kita pergi kenduri awal hari ni. Kita makan kenduri. Ada bunga dekat belakang tu, ada bukit dekat belakang tu. Sambil-sambil kami nak keluar pergi makan kenduri ni. Ceritanya kami nak episode sambil tu dah cerita dia rutin tu hari ni. Tapi kami tak post sangat pun dekat YouTube pasal kami dah buat bukit pun semua ni. Ramai orang dekat Pondok Fauzi ni. Ramai lah. Ada kenduri kot. Bantai. Sulit kan. Ni tapi ya. Tak ada anak tertulis juga. Habis dah. Tadi kan dah sembang tu, cuma semua duk tami dah.
Alhamdulillah ya, kita sudah makan kenduri. Alang-alang duk ada dekat area rumah kenduri. Makan ni tak jauh daripada Tetayun. Kita pergi dah rondo-rondo sat. Kan majuk sakit pukul 3 dan tapi dah memang jarang lah duk nak. So ni pun hari ni dah lama dah tak nak. So kita nak pergi tengok lah. Hari ni hari Sabtu ramai ke tak? Hari Sabtu sepatutnya ramai. Even tak macam dulu lah kan. Dulu lagi meriah lah. Parking kereta sampai ke depan ni. Sampai ke depan ni dulu. Banyak ni. Tiayun kat sini. Kejut aku. Oh iya, yang dia serana elok lah. Taklah ramai sangat orang dekat Tetayun ni. Even hari Sabtu, hari ni hujung minggu. Sepatutnya selalunya kalau hari Sabtu ni ramai orang. Boleh lah kalau abang nak mandi kat situ, banyak pot kosong. Kamu pun tengok sungai hari ni, rasa macam terik nak mandi. Bukannya main untuk tujuan nak mandi hari ni, nak main tengok suasana saja. Tapi tak nak main mandi kat sini bila-bila. Tengoklah insyaAllah. So dekat tu saja. Selain pada jalan baru Gurun Pulau Punting tu, ni jalan ni pun healing juga. Pagi-pagi boleh main jogging. Dekat sini ada villa, ada resort, ada homestay. Banyak lah. Boleh lah kalau nak menginap kat sini. Tak jauh daripada Air Terjun. Air Terjun pagi dah kat sana. Air Terjun Tetayun dengan Batu Ampang. Kat yang ni ada 3 air terjun. Bukan setakat 3 je. Selain daripada 3 tu ada lagi beberapa lagi air terjun yang berdekatan. Dekat sini pun ada lagi beberapa homestay yang boleh try kat kawasan saya ni. Ni salah satunya apa? Terbaru. Cantik tau sini di Bambu Madu. Homestay dia serius lawa. Kena search, kena tengok secara lebih dekat. Kat kawasan saya ni homestay tumbuh macam cendawan tumbuh selepas hujan. Cik tahu orang kata mak? Pepatah Melayu orang kata cendawan tumbuh selepas hujan. Favorite mak donat susu dengan donat red velvet dekat depan Masjid Al-Wusta. Memang beli kat abang ni donat ketagih. Dia kata apa tu? Kata nak makan kuih manis-manis. Tu dia. Kedai dia, kedai kok dengan abang ni dia pun jual ayam. Kok tu dia jual ayam, dia buat ayam teh, kopi apa. Boleh beli kat dia. Barang yang member kami bagi, dia baru balik daripada umrah. First kali kita dapat sejadah. Sejadah comel, cantik je. Ada coklat dengan kurma. Makasih Syarul. Coklat lagi. Kunafa pistachio. Terima kasih. Oh, tak sedih. Kitchen unta. Dapat 2. Kita unboxing barang-barang yang member kami bagi. Dia baru balik pada umrah. Setelah beberapa hari, aku sempat nak buat video pun. Sedapnya. Kunafa coklat Dubai. Coklat saja.
crunchy.